Okey, dalam 3 bulan ni aku dah buat satu projek yang akan memudahkan urusan korang dan urusan aku juga. Korang takkan percaya, lepas ni takkan ada dah teka-teki layak ke tidak aku beli rumah ni, mampu ke tidak, lepas ke tidak. Semua ni berpunca daripada satu soalan yang bermain dekat fikiran aku. Tak ada ke satu website yang boleh tengok berapa kelayakan harga rumah yang dia boleh beli, kira macam sesimpel mungkin, masukkan gaji, tolak komitmen berapa yang dia ada dengan bank, terus dapat berapa harga rumah yang dia boleh beli. Selama 3 bulan ni aku fokus satu projek ni je. Dulu aku dah buat simple punya mockup macam video yang lepas, tapi ada banyak kekurangan. Sekarang aku dah tambah baik dan masukkan semua knowledge yang aku tahu dalam satu website ni. So sekarang selamat datang ke Rumah Advisor. Terima kasih pada view-view yang lepas bagi komen apa yang kekurangan dan aku perlu tambah baik. Antaranya, bang masukkan sekali umur ya. So ini dah masuk umur. Kemudian bahagian komitmen tu tak jelas sangat lah. Okey, dan kita tambah tool tips. Next, tolong masukkan sekali allowance kehadiran. Okey, dan masukkan sekali allowance. Yang terakhir, interest rate tu terkini ke? Ya, tapi saya ambil in average interest rate. Tapi kalau korang nak adjust interest rate, boleh tekan kat kotak ni untuk adjust. Dan aku nak tambah satu features baru, iaitu joint loan bersama. Aku boleh cakap ini adalah website pertama yang buat pengiraan joint loan. Ya. Aku tahu website ini masih belum sempurna, masih banyak lagi aku perlu tambah baik daripada segi UI dia, daripada segi banyak lagi lah database ke apa. Tapi point dia aku buat kat sini supaya aku dan korang boleh check berapa kelayakan sendiri, untuk faham berapa tahap kewangan sendiri. Dan yang paling penting adalah korang tak perlu lagi nak mengharapkan orang yang lain, orang lain ke, orang kedua ke, ejen ke, untuk tanya berapa tahap kewangan, berapa harga rumah yang korang boleh beli untuk tahun ini. Jadi untuk korang yang tak pernah check berapa harga rumah yang korang boleh beli, boleh tekan je dekat link bio di nombor 2 ni, dia akan terus ke website tu. Inilah dia anggaran bila korang dah berminat nak beli rumah, berapa harga rumah yang boleh beli. Ataupun nak mudah, type je dekat Google Rumah Advisor ataupun kira kelayakan harga rumah by Rumah Advisor, akan keluar ke landing page. Lepas tu tekan ke kelayakan harga rumah dan akan keluarlah kira kelayakan tu. So boleh sharekan feedback korang, apa yang korang rasa selepas try web apps ni, dan apa yang aku boleh tambah baik untuk feature-features dekat dalam web apps tu, supaya matlamat korang tercapai untuk beli rumah pada tahun ini. Semoga web apps ni berjaya membantu korang dan memudahkan korang urusan beli rumah pada tahun ini. Amin.